Hai semua, apa kabar? Hari ini Cikgu Surya akan terangkan satu soalan tentang kadar dan perbandingan. Ini adalah soalan berkaitan projek pembinaan jalan. Jadi kita akan gabungkan konsep bentuk dan kadar untuk selesaikan soalan ini bersama-sama. Pertama sekali, mari kita fahami soalan. Pasukan A dan pasukan B bekerjasama membina sebatang jalan. Jika pasukan A bekerja sendiri, mereka perlukan 20 hari untuk siap, manakala pasukan B perlukan 12 hari jika bekerja sendiri. Sekarang, kedua-dua pasukan bekerja serentak, iaitu membina dari kedua-dua hujung jalan. Jadi, apa hasilnya? Pada jarak 750 meter dari garisan penamat, ditanya berapakah panjang jalan raya ini. Jadi, bila kita tengok soalan ini, mungkin kita rasa agak keliru. Tapi, kita mesti langkah demi langkah fahami soalan ini dengan teliti. Ya. Mari kita lihat. Katanya, jika A bersendirian, dia mengambil masa 20 hari siapkan tugasan. Jadi, jika A bina jalan raya, dia memerlukan 20 hari di darab beban kerja harian. Jadi, beban kerja dilakukan. Panjang jalan, berapa banyak yang boleh dibina setiap hari? Kami menggunakan segitiga ini untuk mewakilinya. Begitu juga, jika B bekerja bersendirian, ia akan mengambil masa 12 hari dan beban kerja harian ialah bulatan. Ini bermakna berapa banyak jalan yang boleh dibina setiap hari. Daripada ini kita boleh lihat dengan jelas bahawa B hanya memerlukan 12 hari untuk membaiki jalan tersebut. Jika A bekerja sendiri, ia akan mengambil masa 20 hari untuk membaiki jalan tersebut. Dengan kata lain, berapa laju B? Ia sebenarnya lebih laju daripada kadar membina jalan. Setiap hari, jumlah kerja yang dilakukannya secara individu lebih banyak. A lebih baik. Selepas ini jelas, mari kita turun dan lihat. Sebuah lebuh raya. Kami melihatnya sebagai 1 unit, 1 unit, 1 unit. Jadi inilah jalan yang kami cari. Berapa lamanya? Kemudian dia juga sama dengan 20 segitiga. Panjang jalan adalah sama, juga bersamaan dengan 12 bulatan. Jadi di sini, selepas kita permudahkan, kita boleh dapatkan hasilnya. Okey, kita akan adjust sedikit dan kita boleh dapat satu perbandingan yang jelas macam ini. Apakah sebenarnya maksud semua ini? Ini bermakna beban kerja rakan pengamal di jalan yang sama. Berapa beban kerja sehari? Skim beban kerja A ditambah beban kerja B sehari. Kalau begitu, jika kita membina lebuh raya sehari, jalan dibina sehari dibahagi 8 bahagian. Ia boleh dibahagikan kepada 8 bahagian. Pembinaan jalan raya boleh dibahagikan kepada 8 bahagian dalam satu hari. Bermakna keseluruhan jalan juga boleh dibahagikan kepada 8 bahagian. Baiklah, mari buat ini pada masa ini. Lukiskan gambar. Ini pasukan A, ini pasukan B. Kita akan bermula dari kedua-dua hujung. Sini iaitu taman. Inilah kesudahannya. Titik akhir bermaksud jalan terbahagi dua. Satu separuh jalan dan sebelah lagi separuh jalan. Kelajuan B lebih cepat daripada A. Jadi B1 menepasi titik akhir sebelum bertemu A. Kemudian kita letakkan titik pertemuan di sini, jadi titik pertemuan. Maksudnya 750 meter di sini. Baiklah, kemudian kami faham dan kami akan memberitahu dia perbezaannya. Lukis titik C, iaitu apabila A dan B membina jalan ini bersama-sama pada masa yang sama, jalan yang dibina itu boleh dibahagikan kepada 8 bahagian.
Jadi kita boleh menulisnya seperti ini essay. Dengan BC ia sama dengan 3 hingga 5. Tengok dari sini, ia sama dengan 3 hingga 5. Lepas tu AC, berapakah jalan yang dia didudukinya? Ia menduduki seluruh jalan. Keseluruhan jalan raya dibahagikan kepada 8 bahagian. Ia menduduki 3 bahagian, bermaksud AC adalah 3/8 daripada keseluruhan jalan. Baiklah, kita bolehlah dapati kadar untuk bahagian ini. Okey, kerana kadar untuk bahagian ini sepadan dengan 750 meter. Jadi apa? Jarak iaitu sama dengan panjangnya ialah 750 meter. Jadi pecahannya ialah 1/2, iaitu separuh daripada jalan. Tolak AC iaitu 38. Jadi untuk pengelasan ini, pengelasan di sebelah sini, kita boleh dapatkan 750. Bahagikan dengan 1/8 bersamaan dengan 750 darab 8, iaitu sama dengan 6,000 meter. Jadi kita boleh kira panjang jalan raya ini sekarang. Dah faham? Jangan lupa like, follow Cikgu Suria dan kongsi untuk belajar bersama.